Video yang korang tengok sekarang ni termasuklah suara aku record pakai spek tau. Dan yang ni bukan spek Meta, yang ni harga dia sangat murah tapi ada feature AI. Hi Sayan, what is this? This is a keyboard. It features a standard layout with So spek ni boleh bagi tahu apa yang ada kat depan korang melalui gambar yang diambil. Dan bila aku test dekat luar, aku agak impress juga dengan dia punya quality. Macam sekarang ni aku bawa naik motor sebab aku nak test dia punya stability. Dia punya video tu nice lagi lah walaupun aku dah lalu dekat garisan kuning. Dan of course kalau korang lalu dekat kawasan yang rata, lagi cantik lah video korang. Dan kalau korang static, memang macam korang pakai smartphone lah. Dan untuk duration video, korang boleh set dari 3 ke 12 minit. Dia ada speaker untuk korang dengar lagu. Dan kat tepi ni, korang boleh adjust dia punya volume. Yang bestnya bila ada music, masa drive ni dia tak sunyi tau. Dan untuk button pula, memang senang korang nak control. Macam kalau korang pakai helmet pun, korang still lagi boleh touch. Dan untuk bateri, kalau korang nak record video, korang boleh record dengan battery life selama 40 minit. So spek ni juga korang boleh connect dengan app Hey Science. So kat sini korang boleh record video, korang boleh take photo, record audio. So bila benda tu dah masuk kat sini, korang boleh auto transfer ke galeri smartphone korang. So pada aku benda ni memang best. Korang boleh record video, boleh dengar lagu, ada AI. Dan yang paling penting harga dia sangat murah.